Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Kali ni episod kita bawa orang yang terpenting, yes, pempengaruh yang terkenal di dalam scene isukan kita. So tajuk kali ni kita nak bawa adalah peranan dan suara wanita dalam industri isukan Malaysia. So saya perkenalkan panel jemputan kita, Puan. Ya, dah Puan lah. Puan Adriana Muhammad Ghazali. Betul. Ya, Nama panjang betul. Orang tak kenal nama betul saya, orang tak kenal. Orang kenal atas nama Cucu. Cucu je. Right. So, Cucu, boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum. Selamat pagi, petang, tengah hari, mana-manalah, kat mana bila-bila orang tengok ni kan. Semua orang saya rasa Cik Irfan cakap semua terpenting kan. So jadi kita termasuk orang terpenting, alhamdulillah lah kot. Betul. Tapi semua orang dia cakap sama je sebenarnya. Nama betul saya Adriana binti Muhammad Ghazali. Umur saya nak spekulasi mana-mana pun boleh lah. Saya bagi je untuk korang tetapkan. Saya dulu sebenarnya background dengan medical degree, MBBS. Tapi saya kira terjun ke dalam e-sport sebab atas dasar minat. Dan dalam e-sport saya dah terlibat daripada tahun 2008 lagi untuk competitive scene, daripada zaman-zaman Dota, orang lama lah. Sampai ke sekarang, tahun 2026 dah ni. Tak reti-reti lagi nak stop main game, tu masalah saya. Tapi saya meminat lah. So sekarang saya ni merupakan shoutcaster. Itu permulaan saya dalam bidang e-sport. Tapi sebelum saya jadi shoutcaster, saya juga seorang pro player. Semi-pro lah. Nak kata pro sangat tu orang tak kenal kan. Tapi sekarang saya masuk balik competitive scene. Dan saya juga host dan MC. Dan juga streamer. Apa yang saya perlu buat, saya boleh buat. Saya buat lah. Macam mana-mana saya boleh masuk di itu. Boleh menolong. Alhamdulillah. Itu episod kali ni kita bawa Cucu. Sebab apa Cucu dikenali sebagai shoutcaster lah. Ya, betul. Kan? Satu ketika dulu memang nak kata fans tak fans lah. Memang kita orang yang sangat struggle that time. Tak ada caster pun sangat. Balik Cucu. And then balik orang yang sama. Sorry lah untuk bang. PUBG, untuk Asyik PUBG, muka saya untuk ML, semua orang yang sama that time. So sekarang kita dah lega abang tak nampak muka saya banyak sangat. Tak ada. That time dia kata, Cucu boleh 2 bahasa lah. Sekarang 3 pula. Sangat aku kata terpegun lah. Terpegun lah. Aku kata ada anak Malaysia, boleh 2 bahasa, fluent pula tu in English, and then also bahasa Melayu pun kita fluent lah kan. Tapi penggunaan bahasa ketika caster tu, okay, mantap. Tapi host saya jadi 3 dah lah sekarang, Mandarin lah? Oh, ada Mandarin? Memang saya ada Mandarin. Bila lagi nak jual diri sendiri. Betul. Tapi betul siapa yang okay, kenal saya sebagai host, kebanyakan dia orang untuk Honor of Kings. Sekarang Honor of Kings kan, untuk game saya. Jadi hosting saya lebih kepada Honor of Kings lah. Memang kena bahasa Cina jugalah. Faham. Yelah, sebab demand pun daripada sana, nanti bawa ke sini. Tapi bagus juga banyak bahasa, tak salah pun. Good lah. So lepas ni mungkin Cucu boleh ajar Mandarin. InsyaAllah. Boleh host dia cakap bahasa Mandarin pula ke? Dah memang sebagai host untuk podcast. Podcast dia complicated sikit lah. Okay, betul. Alright, so nak tanya Cucu lah. Kita terus ke soalan lah. Kalau boleh, soalan ni memang tum terus je. Tak ada rehat-rehat lah. Lagi better. Jadi kita santai, Cucu relax. Alright. Perjalanan. Kita nak tanya perjalanan Cucu lah. Perjalanan awal Cucu di dalam industri isukan dalam Malaysia ni. Apa cabaran dia? Dan macam mana perjalanan awal Cucu? Sebelum Malaysia ke lepas Malaysia? Sebab saya dulu bukan kat Malaysia. Saya start main sport pun bukan kat Malaysia. Okay, boleh cerita dua-dua sekali? Nak ikutkan sebelum saya balik Malaysia 2018. Malaysia, okay. Sebelum ni duduk mana? Sebelum ni saya duduk Mesir. Oh, okay. Tu bahasa Arab nombor 4. Oh, so okay, ada 4 bahasa lah Arabic. Tapi Arab saya bukan Fushah, ada Ami lah. Lebih kepada bahasa pasar. Okay, boleh sikit-sikit lah. Boleh faham lah apa yang Alhamdulillah sikit-sikit lah. So daripada masa dekat, biasalah budak college kan, kita stres, kena cari game, nak distress kan. Lepas tu saya start main kompetitif sebab daripada kecil saya start pada awal lah. Sebab tak banyak perempuan yang suka dengan benda-benda tech. Kalau contohnya macam orang yang baiki mesin motor, mekanik apa semua pun jarang untuk perempuan kan. So
Termasuk juga dengan gaming in terms of zaman itu, zaman 90s, early 2000. Tak banyak perempuan yang involved dengan bahagian-bahagian tech ni. Tapi saya ni kira orang yang bertuah lah sebab ayah saya memang jenis yang dia tech savvy sikit. Okey. Jadi kita orang Windows 90s tu kita orang dapat pegang. So kita orang daripada situ minat. Macam adik saya minat buat software. Lepas tu arwah abang saya, dia yang ajak kita orang main kompetitif ni. Bayangkan you main, masa tu main macam StarCraft. Kita main StarCraft dengan start pada Dota punya game tu apa? Warcraft. Warcraft dengan StarCraft. World of Warcraft. Bukan WoW. Kita bukan main MMORPG. tak Kita main yang RTS. RTS, okey. Yang lama-lama macam StarCraft. I ingat. Memang StarCraft juga. Kita main dua-dua game tu. So bayangkan abang kat dalam bilik dia main dia punya. Saya kat bilik saya main punya. Tu dia datang nak main tipu, datang bilik saya. Lama tu, 2000. No, it was in the 90s. Ya. 90s, 2000, early 2000. Early 2000 lah, 2000. Lama. Time tu dah jam berapa Masa tu dah jam 3 jam 4. Oh, dah tua lah. Saya tak nak beritahu saya dah jawab. Nanti kau kantai umur lah. Alright. So daripada situlah. Adik-beradik pun memang semua jenis yang suka game. okay. Semua adik-beradik saya. Mak saya pun main game. Mak saya dia suka main Zuma. Oh, Zuma. Ya. So memang. Zuma. Sekarang Suika. Okay, Ya, boleh betul. lah. So, bila dah masuk, kita orang ni jenis yang family yang kau main game. Okay. Tapi ada limit time tau dekat komputer. Alright. So jadi, tapi kalau study, dapat B jangan balik rumah. Confirm kena tibai punya. Dapat B. Dapat B, confirm kena tibai. Oh, saya C pun boleh lenggang lagi balik rumah. Untunglah awak. Mak saya cikgu disiplin. Oh, patutlah. Ya, cikgu disiplin pula. Yang ajarnya bahasa, dia ajar bahasa Inggeris, dia ajar math, science, chemistry, physics. Okay. So, fahamlah. Saya punya household saya tu dia macam very strict on education lah. So, bila dah masuk college, freedom. Okay. Kita ada freedom. Mak bapak tak ada bagi time nak main. So, daripada situ start main. Tapi still balance lah study. Sebab banyak remaja sekarang kan tak balance kan study dia orang kan. So, macam macam saya, I take gaming as a reward system. Contohnya kalau saya boleh habiskan certain topic in certain time, then I get to play certain time. Okay. Tapi maknanya bila kita main tu, kita main betul-betul lah kan. So time cuti tu main kau-kau lah, senang cerita. Yelah, memang spend a lot dekat situ lah. So dekat situ saya main untuk kompetitif. Dekat Europe punya server. Sebab Middle East dengan Europe. Itu 2000? That was 2009, 2010. Okay, alright. So masa tu Europe dengan Egypt punya server Middle East digabungkan untuk Dota 2. So kita main compete, join Dota League apa semua. Lepas tu saya start casting slow-slow kat situ jugalah. So saya pun organize tournament antara budak-budak Malaysia yang duduk overseas area Europe dengan Middle East. Organize pula dah. Production pun saya jugalah. Satu peranan sebagai student. Satu peranan tentu dibayar ataupun orang dia minta buat ataupun free je. Kita buat sebab seronok. Yelah, dapat kawan buat community kan. Community di sana. Betul, tapi memudahkan saya. Macam contoh saya pergi jalan-jalan mana, dah ada kawan kat situ. So kita tak perlu nak buat itinerary dan sebagainya, nak jalan-jalan. Member dah tolong dah. Ada yang member dekat Austria, ada member yang dekat London pun ada. Semua area ada kawan-kawan. Dalam Malaysia kawan pun dalam setiap negeri pun tak cukup lagi negeri. Tak apa. Saya pun Penang pun saya tak pergi lagi. Banyak-banyak tempat saya pergi Penang yang tak pergi lagi. Kan. So itu early stage of kompetitif dengan belajar casting. Maksudnya 2009 tu memang dah masuk ke cast. Sebab kita dah buat tournament sendiri. Alright. Saya lah caster, saya lah organizer, saya lah bahagian prize. Macam mana boleh terfikir nak buat casting tu? Uh, Itu daripada cucu sendiri ataupun cucu dah Saya tengok sendiri, di negara lain dah buat? Tak. Sebenarnya sebab saya tengok sikit-sikit tournament kan masa tu kan. Apa tu rasa macam kita punya budak ni ramai tapi tak ada orang buat tournament. Okay. Jadi saya buat je lah. Betul tak ada rasa. Tak apalah, aku jadi je lah. Sebab saya jenis yang suka buat kelakar kan. Buat Masuk kakak. And air then also sikit, multitask lah kan. Multitasking. Tapi start pada situ ada rasa selesa dengan casting. Alright. Rasa suka. Dan balik Malaysia 2018 tak ada orang kenal. Saya kat Malaysia tak ada orang kenal.
Tapi saya ada macam terima satu cabaran lah time tu. Orang tu tak ingat pun dia macam tercabar saya secara tak langsung. Okay. Dia cakap macam kalau kau balik Malaysia, nanti aku set tempat untuk kau. Sebab saya tak sabar nak balik Malaysia. Satu, sebab saya ada tim profesional perempuan. First Malaysia Dota 2 all Malay female team. Okay. Untuk Dota saya yang form. That was 2012. Saya dengan kawan saya Syaban. Bercampuran ke memang? Tak, fully female. Fully The female. first Ladies all female Malay Malaysian Ladies, female Dota 2 team. Okay. Masa Asal tu, saya terlepas lah benda tu? sebab kita orang jenis yang bukan nak fame. Kita orang memang minat. Okay. So, bila Cucu dah beritahu yang Cucu adalah first ladies team on Dota. Untuk Malay female. Malay female. Sebab Malay masa tu- female. Okay. Sebab Malay yang Chinese masa tu ada PMS, asterisk. Okay. Uh-huh. Alright. Baru tahu? Baru tahu tak apa. Terkejut. Dia terkejut. Sebab kita ni bukan jenis, takkanlah nak wawa kat semua. Elok, aku ni, aku tu. Takkan nak cakap kat semua orang bapak tak malunya kan. Tapi terlepas pandang lah. Terlepas pandang. Alright. So, ramai yang, ini sajalah nak dapat pandangan daripada Cucu sini. Ramai yang bercakap wanita. Ya, betul. Ya, wanita mengatakan wanita di dalam isukan sendiri lebih mudah dapat perhatian berbanding lelaki. Apa pendapat Cucu Wanita asli lah. atas ni? Setuju ke tidak benda tu? Jahatnya mulut aku. Okay. It's a 50-50 to be honest. Dia dulu mungkin sebab is a rare species kan untuk ada di scene yang didominasi dengan pihak-pihak lelaki. Kan. Jadi kalau dulu nampak perempuan, kebanyakannya dia tengoklah kalau perempuan tu jenis bermasalah dia akan dapat perhatian. Okay. Kalau yang jenis appearance dia hot, dia pun dapat perhatian. Tapi kalau jenis yang tak ada rupa, jenis senyap, main power, dapat perhatian juga. Tapi kalau none of the above, tapi you main, you senyap, memang tak ada perhatian langsung. Ketinggalan lah. Dia bergantung keadaan. Betul pada keadaan lah. Alright. So dia kena, yelah, nak branding diri ni kan mudah. Dan ada cara tersendiri. Betul. So Cucu tengah-tengah lah. 50-50. For me, susah kalau nak suruh judge diri sendiri ni. Macam ni angkat bakun naik sendiri. It's okay. Sebab because why kita panggil Cucu, because yelah, Cucu as a shortcaster, analyst, KOL, Pada saya, influencer untuk dalam e-sport ni. Why not ni kan? for me, it's the same for both. To be honest, in my opinion, pada saya sama je. If you have something to offer on the table, dengan cara yang betul, dengan cara yang ikhlas, dengan niat you pun niat yang ikhlas, insya-Allah pergi jauh. Cuma atas diri sendiri, you datang kerana apa? Memang you, kebanyakan daripada yang saya kenal, yang zaman saya naik, we do out of passion mostly. Bukan sebab duit, bukan sebab fame, bukan sebab nak semua orang nampak tak. Dah kalau fame pun, dah famous sekalipun, itu adalah bonus untuk diri sendiri. For me, I never want to go for fame. To be honest, I don't really like the spotlight. Okay. Sebab pada saya macam, Humble lah Cucu. jangan macam gitu. Tengok dekat skrin, kemain. Eh, Banyak kan. kerja kena buat. Ni, bila si podcast ni, saya faham. Baru saya kenal. Cucu ni macam mana. Macam mana? Macam cerita macam mana? sikit. Macam cerita. Dia tak nak fame sangat. Dia humble, dia stay humble dia. Alright, mungkin next soalan nanti saya cuba korek lagi. Mungkin Boleh. dan naik, boleh angkat baku sendiri. InsyaAllah terbang pun boleh. Okay. Alright, sebab apa? Because podcast ni memang kita nak bagi nampak ke community di dalam Nadi sendiri. Ada orang yang berkejaya, yang hebat. Kita panggil. Dan mungkin diorang memang kenal Cucu. Yang mana yang tengok episod ni, penonton yang tengok episod ni, mungkin kenal Cucu. Nak jadi macam Cucu. So kita dah panggil Cucu, biar Tuan Badan yang menjawab sendiri soalan dan bercerita sendiri apa yang berlaku, betul? Betul lah, boleh lah. Sebab tu kita panggil. Sebab tu saya panggil orang yang penting. So saya panggil yang penting sajalah. Janganlah. Tak penting saya tak panggil. Kadang-kadang tak penting Tak tu ada. kita terlepas pandang. Sebenarnya dia penting. Tak ada. Sebab on site back end pun kita panggil. Ya, On macam backstage pun saya abang-abang panggil. sawi engineer kita semua ni. Yes. Tak ada dia orang bisu Memang kita. dah masuk dalam e-sport punya kejaya dah.
Maksudnya digital, graphic Ya. design, on broadcast apa Banyak, semua. it's an industry. Yup. It's an industry. Tak, macam cucu adalah front person ataupun memang yelah shortcaster, takkan nak Saya BM pun saya tolong. apa nak cast di belakang pentas, tak nampak muka. Pernah juga. Takkan macam tu. Dia mesti akan show appearance dia apa macam mana. Kita orang dulu caster tak ada tahu macam tu. Dulu. Sekarang kita dah ada, kita ada cameraman kita ada videographer kita. Irfan, salah satu sebab kenapa saya start dengan caster, sebab caster tak tunjuk muka. Saya jenis tak suka tengok muka saya. In the end, Sekarang macam kena ke? alright. Okay cucu, kita pergi ke dari segi pendedahan lah, untuk akses di dalam bandar dan luar bandar. Cucu bermula dalam ekosistem yang agak kata apa, terdedah dengan industri. Macam cucu cerita tadi, cucu dekat Mesir dah buat organize itu ini, dah main Dota main game since 2000 something, yang early 2000 tahun 2000 kan. So pada pandangan cucu lah, sejauh mana faktor ataupun akses pendedahan untuk mempengaruhi peluang tu, terutamanya daripada komuniti lah, Do you mean access when it comes to awareness. untuk, is it the now or the past? It's very Depends different. on cucu punya. Sebab kalau dulu, sebab kita di zaman IT yang di mana, okay, I give you an example ya. Masa zaman saya sebelum masuk college kan, Okay. I don't know, Ifan dah lahir ke time tu? Should be lah. You lebih kurang I je kot, I rasa. Maybe. Nanti kita Okay. check. Okay. So, masa zaman kita nak apply UPU, zaman itu kan, siapa yang ambil IT dipandang enteng. Okay, Betul tak? kita sama. Betul Kita tak? sama, betul. Kita sama. Biasa you apply untuk IT course untuk orang yang tak dapat benda lain. Betul. Even zaman tu pun cikgu di antara orang yang dapat bagus juga, betul. Untuk you dapat itulah tawaran untuk jadi cikgu ke apa semua, untuk belajar jadi cikgu kan. If you compare with now, kita masih lagi bernyawa. Betul. Bukan setengah abad sekalipun. Tak sampai 50 tahun pun. Berapa belas 10 tahun je pun. Tengok tiba-tiba IT menjadi nombor 1 tempat yang semua orang nak cari. Dulu saya apply perniagaan. Tapi dapat pendidikan awal kanak-kanak. Menyesal tak? Menyesal tak Tak ambil? pergi pun. Kita buat rayuan Saya dulu dapat biotech. biotech. Tapi sekarang tengok biotech penting kan? Betul. Sangat penting. Also information technology punya company lah, IT lah. Then that shows, itu sendiri, graph tu sendiri dah tunjukkan betapa lajunya awareness tu spread Yep. when it comes to technology. Yep. Kan? Jadi kalau you tanya dulu dengan sekarang is very different, Ifan. Dulu semua lebih kepada manual labor. Lebih kepada, sebenarnya saya lagi minat zaman dulu tau. Sebab you ada interaction of human interaction. You lebih belajar body language, you belajar untuk bawa diri, you belajar manners, you belajar macam mana nak hidup di dalam ekosistem yang physically you have to appear. Okay. Dibandingkan dengan sekarang, yes, IT is great. AI is helpful. Tapi we are lost in terms of human touch, human physical appearance. Macam kita, macam podcast macam ni, untuk berbual. Padahal benda ni, dulu kat kedai kopi pun dah boleh kan. Sekarang susah. So kalau nak cakap awareness, yes, I think technology-wise awareness is already too widespread. Siapa je tak tahu TikTok? Betul. Siapa je yang tak ada handphone? Siapa je tak main game Ya, betul. dalam mobile? Main game as a whole. Betul tak? Bandingkan dulu. Dulu kita telefon pun tak ada. Selagi tak masuk you, kau tak payah nak nak telefon. Telefon pun besar. Oh, tahi. Apa siap ikat. Getah. Tarik area kan. That time. And then guna pun public phone. Kalau nak call family. Dan lagi macam cucu belajar di luar negara, agak susah lah. Kat luar negara Lagi mudah. Mesir tu kira third world country tau. Time tu teknologi dengan Malaysia, antara dia dengan Malaysia. Malaysia internet laju lagi lah. Alright. Tapi gaming side kat sana
banyak Sambutan tinggi. sambutan sangat tinggi. Tapi bandingkan Malaysia baru nak naik, baru hidup. Ya. Masa itulah berbeza. Kalau bahagian Europe, Middle East, diorang sebab lebih kepada PC kan. Betul. So diorang punya Sampai sekarang tau. ya konsum bersama. Saya ada tengok dekat Twitch. Oh, sangat hype dekat Twitch. Satu orang Malaysia pun jumpa pun berapa kerat je orang Malaysia dekat Twitch tu. Ada. Mostly yelah mungkin keluar dekat saya tu yang Tapi majority is west side. West side, Sebab okay lah, I give you the reasoning kenapa Europe lagi cepat membangun lah. Sebab kita tengok kepada financially, alright. dari segi gears, barang-barang, contoh untuk barang konsol, controller, barang PC, GPU. Sekarang RAM pun tengah tak boleh nak beli sebab mahal sangat, betul tak? Alright. Tapi if you look at the price tag, USD, if you convert to GBP, apa semua, pada diorang still affordable. Dibandingkan dengan currency yang lebih rendah macam kita. So sebab itu kita sedikit left behind sebab kemampuan untuk barang itu, logistik untuk ekspor mengambil terlampau kos yang tinggi. Jadi harga pun agak tinggi. Currency kan, buat currency pun effect juga. Yelah kita adalah pembeli. Kita nak main kena membeli. Kita nak set up something kan. Sampai sekarang saya set up tak habis-habis lagi kat PC kat rumah tu. Asyik Ada upgrade je benda yang tak kena kan. Member banyak. Yelah. Bos kan? Bukan. Kita host biasa saja. Kita host biasa dekat Nadi Sukan. So right. So apabila perjalanan cucu cerita, cucu yang apa? Cucu kata awareness nak mempengaruhi. Sorry saya banyak sasul lah. Tak apa, mempengaruhi sesuatu di dalam komuniti. Cucu dah buat. Cucu dah buat dah dekat Mesir. Allah lah, dah. Saya tak tahu tajuk. Saya cuma ni je, kita cuma bertanya dan cucu bercerita. So kita just ketengahkan. Dari awal ramai yang tak tahu dalam Malaysia. Ni saya jelaskan lah, saya highlight ni. Sebenarnya e-sport dah lama dah. Cuma tak dipanggil e-sport. Cuma tak dipanggil e-sport. Dia panggil game. Yes, dipanggil game. So stigma dulu orang kata nak elak nak membeli tu, mak ayah kata game ni tak open nak elok. Dia bukan satu industri pun. Yes. Game ni tak open nak elok dulu. Dan saya pun memang di membesarkan memang tak bermain game sangat pun. Kalau cucu nak tahu. Tapi macam mana saya boleh masuk ke e-sport, itu boleh buka lah kot kat podcast lain kot kan. Saya ada cerita lah. Tapi bukan di Nadi Sukan lah. So that time macam mana nak cakap lah, kita main PS1. Before PS1 kita ada satu game Nintendo. yang lekat disk tengah-tengah tu tembak-tembak pam. Nintendo RS apa? Nintendo right? Game Boy punya kan. And then sampailah keluar portable punya Game Boy. Lepas tu PS1. And then dah macam-macam lah, PS2, PS3, PS4, PS5 now. And then Xbox 360 lah. Saya itu manager saya mungkin lebih mengetahui sebab dia jenis kaki konsol. Saya tak ada duit nak beli konsol. Itu pada zaman tu lah. Saya main tu je. Saya main konsol. Selepas tu baru saya nampak. Okay. Ada time tu saya wow. Budak-budak apa. Sampai sekarang main tak? Sampai sekarang. Dah agak dah. Dia tak boleh tinggal. Ya, benda tak ada hantu. Bila cerita pasal e-sport, bukan sekarang tahun 2016, 2017. Itu sebenarnya kita baru budding phase. Sebenarnya dah lama dah, ramai. Tapi cuma orang tak nampak. Sebab apa? Macam cucu cakap tadi, orang tak panggil e-sport, orang panggil game. Nama besar dia adalah game. So, ni saya terus bagi soalan kat cucu. Ini saya selit-selit je tak apa, kita santai. Saya nak nampakkan yang kita ni sama tahun kan, sama batch. Bukan lebih sikit kan? Alright. So, pernah tak cucu rasa perlu buktikan yang diri cucu ni lebih daripada orang lain, ataupun sebabkan cucu seorang wanita, ataupun Dan adakah tekanan tu berbeza mengikutkan dalam latar komuniti cucu sendiri ataupun di circle cucu sendiri? Secara jujurnya, ya. Semua di atas. Yeah. Sebab bila you are a female, you seorang perempuan, wanita, minta maaf lah, tapi
mungkin naluri manusia pun dijadikan lelaki untuk memimpin juga kan, Betul, betul. fitrah. Jadi dia sedikit sukar untuk pihak lelaki menerima. Kadang-kadang lelaki perlu ada ego untuk mereka punya fitrah sendiri untuk, you know, it's something that nature do itself kan. Allah memang dah jadikan manusia begitu kan. Jadi macam bila kita wanita yang tak ramai pula dalam scene tersebut, memang saya kena buktikan every day. I have to study more than everybody. I have to train more than everybody. I have to be careful with my words. Basically I'm walking on thin ice. Okay. So that sebagai wanita dalam e-sport ni bukan mudah. You have to be super careful. You tak boleh terlebih dari Tak segi boleh lantang bercakap. sangat, tak boleh Lantang orang kata diva. Lantang orang kata gedik. Bila diam sangat atau slow sangat, kalau jadi caster pula kata pembaca berita. Lepas tu kalau terlampau proper sangat bosan. Saya terima yang this is a hard industry for me to survive, but I take up the challenge. Okay. So for me is saya jenis yang sikit pantang dicabar. Ya. Saya ada ego juga. Jadi saya Tapi memang secara sihat lah. Kita yelah, bersih takkanlah secara macam kita sihat elok lah. kan. Kita fikir kita ni, kita Janganlah. fikir Allah ada. Kalau kita ingat Allah ada, kita takut nak buat tak elok. Right. Jadi memang I would say you kena terima lah as a female dalam industri even sekarang, you kena terima yang you takkan kena double standard. Which means double standard yang you kena double standard, tapi double standard yang berlainan, yang dijangka daripada orang lain. Orang yang biasa fikir macam the first question you asked before, dapat lebih perhatian, betul. Yes, you dapat perhatian, tapi you dapat pressure yang lebih. Sebab you kena pikul satu pressure yang high chance if you don't perform, orang lain akan pukul sama rata dekat perempuan lain. Sebab rare, benda tu rare. And then yang orang jangkakan dapat perhatian tu seolah macam, oh perempuan, wow, angkat dia lagi kan. For my case is different, is terbalik. You perempuan, habis lagi ni kau bergalah. So macam mana saya nak buktikan yang, hey, kau kutuk aku macam ni, you say this to me, how can I show that I can perform better than you, and respect must be earned. Nak orang hormat tu kita kena letak effort yang banyak sangat. Dan bukan, ada juga dalam industri ni yang saya alami, tak kisah banyak mana pun effort saya letak, better mana pun saya dari segi knowledge, dari segi permainan sekalipun, kalau lelaki tersebut, saya spesifik lelaki atau perempuan sama je lah. Kalau satu individu tersebut tak nak terima kita, dalam in denial and tak suka kita tak boleh buat apa juga. Betul. Dia still akan kata kita tak cukup bagus. Apa-apa pun, baik lelaki, baik perempuan, Ya, betul. you must put more effort untuk you berjaya. Yes. Itu je. Yeah. Kunci dia. Tapi sebabkan stigma macam tu, yang itu yang bolehkan menjatuhkan seseorang. Saya rasa semua industri macam tu. Yes. So sebab tu kita dalam kita nak beritahu kita ada pendidikan untuk isukan. Sebab kita dah tak nak ada stigma macam tu. Sebab terpergi mana-mana tempat mesti akan berlaku macam tu. Perempuan lemah, tak boleh nak buat pun, kalah, and so on. So kita disebabkan ada garis panduan kita, which is kita ada NASDAQ, kita ada modul yang tertentu yang untuk pembelajaran ataupun memberi awareness kepada luar sana yang berminat dalam isukan. Kita nak beritahu semua sama. You lelaki ke, you perempuan ke, job scope yang sama, laluan yang sama, cuma bezanya penceritaan saja. Ya, betul. Ya, itu je. Kan? Macam saya sebenarnya nak competitive player. Asalnya nak ke pro why player. not? Go Tapi ahead. sebabkan ada skill issue. Sebab episode before this, episode ni saya mention lah, episode Abe Imran. Kita orang bincang tentang skill issue lah. Kita orang pun memang nak ke arah pro player, tapi kita orang ada skill issue. So macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak suka yang e-sport?
And now I'm a host on podcast. And then also adalah kerja-kerja lain di dalam back end, backstage on e-sport. Also Abe as a broadcast team on e-sport scene. Kita orang tu nak beritahu kepada luar sana, if you have a skill issue, you tak boleh nak pergi ke satu tahap, you dah sampai dinding dah, you tak boleh nak pecah dah dinding tu, mana you nak kena pergi. Yang itu kita cuba sampaikan di dalam nadi isukan punya podcast. Macam cucu perempuan tu, saya cakap penceritaan saja lain, maksudnya perjalanan cucu, dan penceritaan perjalanan tu, perempuan akan ada rasa tekanan. Lelaki mudah, perempuan ada tekanan. Kau lemah, kau ini, kau itu, kau main kalah. In the end, padahal sama je thinking kita, level thinking IQ same, cuma bezanya yelah saya beritahu lelaki lagi kuat lah. Dari segi tenaga tu lain lah, tapi kalau segi IQ, sebab game ni it's also different. Sebab different juga cucu. medically speaking or anatomically speaking, secara anatominya, otak kita ada grey matter and white matter. Grey matter and white matter antara lelaki dengan perempuan berbeza juga. Okay. Sebab tu cara berfikir seorang lelaki lebih straightforward, lebih simplistic, lebih satu objective oriented dibandingkan dengan perempuan. So for me in the case of wanita dengan lelaki lah, we both have different cabaran. Contoh perempuan underrated, basically selalu orang pandang rendah. Tapi untuk lelaki, cabaran dia pula expectation tinggi. So macam you boleh buat anything. Orang expect you to able to perform. Orang expect you to able to do so with your capability. So dia dua dalam keadaan tertekan, tapi tertekan yang macam mana. Sebagai macam saya, dalam pemerhatian saya dalam e-sport ni, selama dalam e-sport punya scene, saya tak setuju yang perempuan tak boleh nak macam orang lain. Sebab saya rasa semua sama. Tak kisahlah IQ dia ini ke berbeza ke apa, pada saya sama. Dah kena buang dah stigma tu. Saya dah tak ada dah benda tu. Yes, dulu dia ada role masing-masing lah. Jujur saya cakap dulu, yes. Oh, perempuan authority, okay, kita boleh kalahkan dia. Padahal Scream ML kita boleh kalah dengan ladies team. Bayangkan, my team boleh kalah dengan ladies. Dan itu saya tak tahu mana pergi dah team tu. I'm not sure. Sebab itu member yang set kan. Kalah cucu. Pada muka. Yes. Siapa suruh sebab tak kita training? terlalu underestimate dia punya yalah, level bermain dia, skill. It's about skill, kemahiran dia. Dia, when it comes to e-sports, ini saya belajar pada suami saya yang juga bekas pemain pro juga dulu. Okay. Apa yang awak train, itulah yang akan dinampakkan di tournament atau perlawanan. Tak cukup train, takkan nak menang. Betul. You sendiri tak push to the maximum, macam mana nak menang? Time tu cucu kita mana ada panduan. Time tu ikut suka, start 8 malam sampai 6 pagi. Tapi kalau main, dia sama macam ni lah. Dia kan Dah cukup train lah. kadang-kadang, macam in your case also, kebanyakan pemain yang saya perasan lah, bukan diorang dah hit ceiling tak. There's no limit in e-sports, that's the thing. Age limit pun tak ada nak ikutkan. Yang melimitkan diri sendiri is masa yang you terbuang. Yang saya perasan, sebab saya compete juga kan. Betul. Jadi saya faham situasi tu macam mana. Dia kalau you training tanpa belajar apa-apa, tak berguna you buat mistake yang sama. Betul. Did you review your VODs, your video yang you highlight replay you dah main? You belajar tak kesalahan dekat situ? Kalau you tak baiki, sama macam you buang masa lah. You bukan buat latihan. Basically you macam baca buku tapi tak faham isi. Yeah. My mistake is buat kesilapan yang sama. Tak belajar daripada kesilapan yang selepas. So you wasted your time playing without learning. That's why I dah terlambat. I tak terlambat sebenarnya, tapi because of itu ada kerja hakiki yang lain. Sekarang ni tengah ada trend. Dia panggil boomer e-sport tau. I think you heard of it. You tahu Silver Snipers daripada China, I think. China, ada bahagian Europe pun dah start buat. Yang syarat penyertaan, saya tak tahu kita boleh shout out tak untuk Good Day. Saya nak shout out untuk diorang Good Day Challenge sebab diorang yang
bukan sponsor ke apa, tapi saya suka inisiatif diorang di mana diorang ambil syarat kemasukan untuk masuk compete. Tak silap saya kena 45 tahun ke atas saja. Oh. Ini menarik. Jadi dah boomer siap. bukan itu saja, terutama untuk warga emas kan. Kita perasa warga emas cepat dapat dementia, Parkinson and everything. Betul. There's also some research, if I'm not mistaken, saya pernah baca, saya tak ingat artikel mana, saya sorry. Tapi based on my observation jugalah, from my mother side kan, mak saya suka main game juga. Warga emas ni bila dia main game, otak dia orang lebih aktif. Dia bukan, dia stimulate berfikir and rangsang cara competitive side of them. So diorang kurang nak nyanyuk, diorang kurang lupa. Yalah, dia waktu muda, saya faham apa yang cucu nak sampaikan. Dia waktu muda, diorang aktif. Sports, games, and then kerja, kan? Itu life diorang. Tapi bila diorang dah pencen, Jangan let go. don't let go. So akan berlakulah penyakit sikit datang sebab dah tak aktif macam dulu dan thinking level tak macam dulu. Ya, betul. Dia banyak yang rehat saja. So my father lah, ayah saya pun beritahu, saya tanya kenapa abah bekerja lagi. Maksudnya dia masih lagi kerja kebun, dah pencen kan, pergi buat kerja kebun ataupun pergi aktif badan-badan NGO lain ataupun mana-mana komuniti. Dia cari kerja lah, kerja. Dia kata still kena aktifkan ataupun level thinking you kena, tak boleh terus shut down. You dah pencet, you selamat, you tak perlu buat kerja dah. No, you akan dapat satu penyakit ataupun cepat pelupa maybe, and then senang dapat penyakit yang lain-lain lah, dia kata. So dia kata kalau dah sampai tahap macam tu, you sendiri akan faham sebab kita active person. So kena duduk, dia at the same time dia active person jugalah. So kalau duduk saja tu dia tak boleh. For me kan, manusia memang dilahirkan sepatutnya Macam aktif. tu kan. Sepatutnya aktif. Tapi sebab kan nak lepas kelegaan dia daripada komitmen yang selama ni kot, yang dia dah bertanggung, anak pun dah habis belajar, dah bekerja, dan dia pun dah ngam-ngam pencen apa semua. So dia nak rehat pula. Faham maksud rehat tu, tapi tak boleh lama. Tak, dia rehat. Rehat boleh kan, macam biasa lah rehat. For me, rehat is where you get to choose what you want to do, but you have to do something. Yes. Tapi dia tak peringkat umur tau cucu. Dia umur kita pun boleh terkena. Ya, betul. Saya pun kadang-kadang sebab tu dalam e-sport tu kita ada kesihatan punya. Sebab tu juga saya tengok kalau sekarang kan banyak yang meninggal awal kan. Yang muda-muda banyak dah pergi awal. Yes. Kan saya fikir juga, diorang ada kata terlampau selesa dengan hidup. Macam tak ada benda nak rangsang a proper stimulation. Bukanlah ajal sampai tu sekarang. Yes lah, pastilah. Mesti yang akan bertemu ajal lah. Itu confirm lah. Itu sudah lah. pasti. The second is kita boleh ubah cara kita bekerja. Kalau bekerja on site more to negative sentiasa, and you as a toxic pun tak boleh juga. You kena keep positive, you ambil positif, buang negatif, and then kalau boleh keluarlah daripada circle yang tak berapa nak elok tu. Tapi kadang-kadang orang tak sedar dia dalam circle dia tak sedar dia dalam circle tu, dan dia pun terjerat dalam circle, dalam circle tu, dia pun tak tahu nak pergi ke mana. So it's okay. So kalau macam cucu cakap lah, cucu mention tadi awal tu, kalau rasa macam cucu kan stres belajar dekat sana apa semua, and then mak ayah dah tak ada, jauh kan, tak ada, jauh daripada mak ayah, tak ada yang mengawal. Lepas tu cucu buat platform game ni sebagai reward cucu sendiri, ataupun melepaskan stres cucu sendiri, really stres, tapi tak berlebihan lah, mengikut level dah lah. Tapi ada jugalah kadang kita terlebih, itu normal. Manusia bila tengah ada khilaf dia, tengah geram dengan orang pandang rendah kita tu, terlebih lagi. Alright, balik pada soalan balik cucu. Alright, ini adalah peranan cucu di atas pentas sendiri. Cucu dah banyak kamera sana sini, kiri kanan depan belakang kan, kamera kan. Yang ini 3 kamera je depan kita. Banyak lah tu. Alright, sebagai MC ataupun shortcaster, cucu lah
diisukan secara live kan, cucu pergi. Apa yang cabaran paling besar yang penonton tak pernah tahu sebelum yang selalu tak nampak sebelum berlakunya cucu nak naik ke pentas, oh itu ini tu. Semua orang cabaran dia berlainan lah. Okay. Berlainan. Dan cabaran saya adalah I'm my biggest enemy. Saya sendiri. So saya sebenarnya orang yang mental health-nya kurang sikit lah. Saya cakap direct saya cakap direct. Saya nak open. I want people to know, betul tak, that depression is a real thing. So depresi ni dia bagi you doubt Okay. dengan diri sendiri. You rasa tak nampak confident kan atas stage. Ya Allah, Tuhanku, belakang stage ni menggeletar. Lepas tu macam selalu macam dalam kepala ni ada fikir, kau ni tak cukup bagus, semua benci kau. So bayangkan dalam keadaan yang macam tu kan, otak mesti serabut, betul tak? Okay. Dalam keadaan yang kita rasa semua benda negatif, tapi kita kena buat penampilan yang positif. Betul. Itu cabaran yang paling susah untuk saya. Sebab kat dalam ni tak ada siapa yang faham tau. Kita punya serabut, kita punya penat, kita punya okey ke aku macam ni, salah ke? Tengok muka bos macam happy, okey. Jadi macam kita tak tahu tau. Sebab adakah kita buat benda yang betul. Sebab macam saya, semua benda yang saya buat tak ada guidance. Saya tak ada siapa yang nak mentor saya ke. Tak ada reference, tak ada. I learn as basically on the fly. Bayangkan you tengah-tengah laut, you belajar berenang kat situ, you belajar terapung kat situ, you belajarlah nak survive sendiri kat situ, cari pulau sendiri. Betul. That's me. In my mental. I pun sama juga. Sebelum mula kat podcast macam-macam fikir. Kan kita sebab kita tak as a jumpa. host, kita as a apa yang lead untuk benda ni bagi nampak. Ya, orang ingat host membaca je weh. Memanglah kat sini kan. Tapi hakikatnya kita nak sampaikan kepada orang tu. Dapat ke tidak? Masalahnya soalan yang you nak tanya I pun, you kena fikir, you nak tanya soalan apa yang you boleh dapat jawapan yang you nak. Yes. Bukan senang tau. Ini MC podcast, host podcast. Tu belum lagi protokol. Yes, protokol. Protokol, royalty. Belum lagi TV show. Belum lagi newscaster. TV show saya tak pernah. Saya pernah buat. Semua ni saya pernah buat. Newscaster pernah buat ni. Protokol, taklah protokol sangat. Tapi launch tu saya buat juga. Tapi macam saya motor protokol lah before this. Protokol. Nak kena hafal pula siapa pula VIP yang datang. VIP itu dia ini. punya. Sebab dulu saya pernah dekat ni, saya sebut nama graduan. Dekat college university di Kuala Kangsar lagi. Dulu. Tapi memang itu protokol punya ni kan. Salah sebut nama VVIP ataupun nama kerabat. Tak payah salah sebut nama lagi. You salah title pun yes. Kena habis kau. Kena blacklist terus. Tak ada warning. Hilang. Terus hilang. So, kita bukan nak menakutkan. Tidak. Tapi kita itu hakikatnya. Yang orang tak nampak. Orang tak nampak pada kita. So, kalau orang penonton-penonton yang tengok episod ni kan, dia dah buat benda ni, tiba dia rasa benda yang sama. Awak bukan kesorangan. Orang yang dekat sini pun sama. Kadang-kadang sebab kita di zaman mana social media ni banyak terlampau biasa digunakan, kita senang untuk compare. Orang ni, sebab saya pun ada struggle yang sama. Saya cakap kat suami saya, Hafi, dia nampak elok je. Tak ada rasa takut ke apa. Bila saya boleh jadi macam orang tu? Sebiji ayat tu, betul tak? Sebab kita tak nampak struggle belakang tu. Padahal kat belakang tu, dia punya rehearsal 3, 4, 5, 6 jam nak menghafalnya. Kita ni pun tak buat macam tu. Tapi apa-apa pun, kita kita sudi untuk orang condemn kita. Tapi untuk kita improve. Dia macam ni lah. Maju ke depan. Kena. Macam episod Aizen. Dia kata kalau orang yang itu dia lah. Saya tak tahu, bukan cucu. Itu Aizen lah kan. Aizen. Dia cakap kalau orang yang condemn dia ataupun orang bagi yang kurang selesa dan toxic untuk dia, yang dia ni cast tak bagus lah apalah, sebab dia kan MKL punya caster kan, baru ni kan. So dia kata dia ambil benda-benda ayat-ayat yang itu,
yang menjatuhkan dia tu sebagai dia tukar pergi ke positif. Untuk dia majukan diri dia pergi ke depan. And now, dia dekat mana? Kalau dah panggil di Nadi Sukan punya podcast tu, maksudnya penting lah tu. Oh, macam tu. Balik-balik ke square one. Yes. So, bila cucu beritahu tadi tentang cabaran yang cucu, orang tak nampak yang cucu nervous, depressed kan, depresi. Betul belum co-worker depan you kamera, depan pandang- audience. Belum lagi pasangan you yang kerja tu bukan semua yang baik. Bukan Yes. semua baik-baik. Ada yang jenis pandang rendah. So bila cucu dah pernah jadi MC, cucu dah pernah memang sekarang as a competitive player, pergi balik ke competitive player, shortcaster also, and then also analyst juga kan. So cucu lebih selesa yang mana sebenarnya cucu? Ini soalan kita tanya happy lah ya. Yang macam tadi kita dah take serious about soalan-soalan yang dikemukakan. Cucu selesa shortcaster ataupun analyst? Tapi dan boleh beritahu tak sebab kenapa? Susah. Soalan ni paling susah untuk saya. Dia soalan kebat kan. Dia macam soalan kita jawab SPM dulu. Okay, baik. KBKK sama kita orang. Yes, KBKK. Macam saya, the thing is, I enjoy what I do tau. Alright. Saya takkan buat something yang saya tak suka. Saya jenis yang kalau something tu saya dah memang tak suka, saya akan buat tak ikhlas. Lepas tu saya fikir duit tu halal haram dia jatuh kat mana kalau you buat tak ikhlas. Betul. Sebab saya letak mindset, prinsip saya macam ni. Apa yang you buat sekarang, satu hari nanti you akan ada meeting dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Ya, sun. Hari hisab kita. Masa you one on one dengan Allah time tu, you nak jawab apa? Kalau Allah tanya kenapa you buat juga benda yang you tak ikhlas. Kenapa you ambil duit yang haram ni? Sebab kita akan ada one on one itu. Itu unavoidable, inevitable. So, how would I want to present myself that day? Macam saya fikir macam itu. Jadi, kalau tanya spesifik mana lebih saya suka, yang lebih sesuai saya jawab, bergantung kepada saya bekerja dengan siapa. Okay. Lebih sesuai sama dengan cucu lah. So kalau someone yang buat saya rasa macam kerja tu tak rasa macam kerja sebab seronok sangat, itu semua saya suka buat. Tak kisahlah host ke, cast ke, analyst ke, atau just untuk breakdown weatherman ke, interviewer, reporter dekat situ ke. Asalkan benda tu memang saya rasa benda yang saya boleh bantu membaikkan lagi produksi tu. Kalau itu yang saya boleh buat, saya happy. Yelah, kalau lagi saya berguna untuk orang. lah, lagi quality lah. Apa Kalau yang saya cucu boleh bawa kan. jadi berguna untuk manusia lain, saya dah cukup happy dah. Yep. Semua orang nak macam tu. Saya pun nak macam tu. Tapi kita kalau tak ada pun, kita kena survive, kita kena buat satu, kita yang create that environment. Kita sendiri boleh create. Sebab tu kita nanti pelan-pelan lah orang menerima. How do you create an environment, from my opinion lah, this is my humble opinion lah. You jenis orang apa, orang yang sebegitu yang akan tertarik dengan you. Betul. Itu satu. What kind of a person you are, that's your circle will be. The people that following you. Sama juga dengan follower kita, dengan orang yang view time kita, stream dan sebagainya. Dan pada masa sama, macam mana jahat pun, percaya saya, trust me, I've been through the worst, backbiting, tikam belakang, mengata, mengutuk, tapi depan kita lain, semua dah jumpa. Macam-macam perisa dan ragam ada. Tapi percayalah, selalu sampai suami saya pun marah tau. Kenapa? Awak ni kenapa baik sangat kan? Semua orang cakap baik sangat. Saya cakap kat dia macam ni. Kalau kita pun buat jahat balik ke orang yang tak baik kat kita, apa beza kita dengan dia? Betul. Dan pada masa sama, macam mana kita nak initiate atau create environment tu kalau kita tak cuba hentikan dekat situ. Mungkinlah saya fikir, walaupun orang tu tak baik dengan kita, orang tu toksik dengan kita kan, kita layan dia baik, dia sendiri akan rasa malu dan segan. Sebab itu yang Rasulullah SAW pun ajar pada kita. Saya betul-betul nak try ikut cara se-Islam yang boleh, yang kita belajar. Sebab itu adalah cheat code kehidupan kita dekat dunia.
Okay. Why not follow? Betul. Susah. Memang benda yang senang biasanya benda yang bahaya. Betul. Benda yang salah. Benda yang susah ni biasa benda yang paling betul. Sebab dia dah biasa dengan benda yang tak boleh Benda elok kan. Yang tak elok tu sentiasa Memang senang. sentiasa senang. Sebab kita ni memang manusia dilahirkan memang untuk dibagi cabaran kepada syaitan untuk mempengaruhi kita kan. Sebab tu kita kena pandai mengawal. So itu jawapan cucu. Dia macam mana nak cakap Macam Dia ada who wants to be a millionaire pula. Dia ada Jawapan selit sikit. anda pasti. Good. Very good. Sebab apa yang tengok ni mostly semua kita punya community Nadi. Tak kisahlah you agama apa pun. Yes. Mostly semua yang bawah umur ataupun yang dah meningkat ke usia yang lebih Macam lagi. inilah. Apa yang mak kita, orang tua kita pesan, orang lama-lama cakap tu, kita mungkin memberontak bila kita muda. Tapi percayalah, bila dah berumur, you akan nampak kenapa. Okay. You akan nampak sebab dia kenapa. Cuma sabar sikit. Alright. Itu pesanan cucu kepada semua. Also saya akan ingat jugalah pesanan tu. Yelah sebab kita kena dengar juga apa yang cuba sampaikan. Tak kisah siapa pun dia. Lebih tua pula kat sini. Yes. So, alright, cucu. Mention satu KOL. Ramai yang tak tahu KOL tu apa. Key opinion leader, yes. Lagi sekali cucu. Key opinion leader. Okey, apa peranan KOL cucu? Pada saya tak jatuhkan kategori saya kepada KOL lagi lah. Sebab key opinion leaders are, for me, it's a very heavy responsibility sebenarnya. Okey. Kalau you really faham maksud KOL. So KOL ni, dia macam umpama secara metafor, ketua kelas. Ketua kelas, pengawal. Oh, ya. Kan? Biasanya orang yang mempunyai moral yang tinggi, disiplin yang bagus, integriti yang sentiasa teratas. Leadership tinggi. Ya, orang yang lantang bersuara bukan untuk benda-benda yang tidak baik, tapi lebih kepada what's right, untuk bersuara untuk orang-orang yang mungkin tak mampu untuk bersuara. Okay. Orang yang dirikan kat depan untuk orang-orang yang tak anaya. Orang-orang yang kat depan yang di mana menjadi wakil kepada suara yang tersepit di belakang, yang tak pernah didengari. Macam dalam kes gaming side, KOL ni juga someone yang berani memberikan pandangan kepada direct, kalau developer, publisher, apa yang tak kena dengan game tu. Apa yang dia rasa sepatutnya dilakukan tanpa terlampau mengkritik, dengan memberikan constructive criticism instead, membina. So it's a very, very big responsibility yang orang pandang, oh famous KOL. Tak, sebenarnya kalau you betul faham intipati KOL tu, berat tanggungjawabnya. Dia sama je macam a leader. Basically you are a leader of a certain community. Yelah, nama dia pun key Opinion leader. opinion leader. Tapi cara you sampaikan, adakah cara yang halus, cara yang tulus, cara yang orang senang nak faham, transparency, clarity, itu semua penting. Tapi orang kadang-kadang, saya tak salahkan juga zaman kan. Ditelan zaman, macam kita dulu bahasa Melayu pun sangat indah. Betul. Sangat tersusun, sangat lembut. Betul. Dibanding dengan sekarang, dah hilang ditelan zaman. Alright. Terlampau deep ke? Ya. Saya kata, Sebab tu kali ni panel jemputan kali ni dia macam wow, nampak. Sorry, saya sebab tu orang tak dia nampak. Dia, orang tak panggil saya podcast sebab ni kot. Kita menerima je. Because cara orang lain sampai lain-lain, berbeza penyampaian. Macam sebelum ni moto ada yang formal, ada yang betul-betul serious on that topic. So this topic memang kita tak akan take serious. All the topic kita akan take serious. Cuma kita nak tahu pengalaman ataupun share perjalanan, penceritaan seseorang tu yang berlainan. Sebab dengar adalah e-sport. So e-sport dah besar. Tapi kita nak tahu, kita nak rungkai apa yang ada di dalam e-sport ketika tu kan. Alright. So dia macam ni lah, saya nak beritahu satu benda lah.
e-sport sentiasa ada. Tapi you takkan sentiasa dalam e-sport. Yes. Anytime you boleh keluar. Bukan, anytime you boleh tak relevan dah. Tak relevan lah. Dari segi Macam, skill. macam ni lah. Janganlah, you relevan lah. Udah lah. You lah terpaling penting. Jangan. Nak orang penting. Sebab ada skill issue. Alright. So, akhir sekali Juju, kita pun di hujung lah Di hujung lah ni. Akhir sekali lah, apa nasihat paling jujur daripada Cucu lah kepada wanita di komuniti Nadi sendiri yang ingin nak bina kerjaya dalam isukan? Okay, semua orang nampak yang apa yang dah terhasil. Orang tak nampak struggle. Untuk wanita terutamanya jangan harapkan double standard sebab benda tu takkan jadi. Double standard kena kecam lagi ada. Jadi you kena letak mindset yang macam mana pun you kena lawan balik. You kena tunjuk bukan lawan mulut. Lawan mulut tak ke mana. Tapi buktikan dengan your action. Macam saya, sebenarnya saya tak niat nak masuk e-sport. Okay. Saya main game, punca utama dia untuk menahan lapar. Sebab saya orang susah tau. Oh, Sampai saya kutip sampah nak makan. Masa study overseas, mak bapak saya tak mampu bagi duit poket. Sebab saya bawa yayasan kan. Tak mampu nak bagi duit poket. Saya korek sampah housemate saya. Saya tak nak bagi tahu sebab saya ni bukan ego. Kadang orang sekarang cepat judge tau. Betul. Orang ingat kita ego, tak nak orang tahu kita orang susah. Tak, Jadi saya tak pula nak lebih menyusahkan kepada sesiapa. tak nak susah nanti korang. Biar aja aku susah, biar aja aku yang susah. Daripada aku menyusahkan orang lagi. Ya, sebab cukup lah family saya memang ajar Lagi macam satu, tu. pegangan tu pun saya pegang juga. Sebab bila kita tengah susah, orang bantu kita. Kita tak tahu orang tu in the end macam mana. Bukan kita nak judge dia dulu, tidak. Better tak payah susahkan. Situ. Dia macam ni lah. Bila kita nampak orang susah kan, saya perasan sekarang cepat untuk menghukum. Kadang-kadang letakkan diri anda pada situasi diorang. Kenapa diorang macam ni? Even orang yang tak baik dengan kita sekalipun. Macam I cakap, orang yang sampai memburukkan I ke orang lain dan sebagainya kan. Kadang-kadang I fikir, kesian kat dia. Jangan benci, jangan marah. Orang yang untuk wanita kat luar sana pun jangan marah. Bila orang kata you tak cukup bagus. Fikir dalam perspektif orang yang mengata you tu, adakah dalam hidup dia tak pernah dinilai atau diterima dengan orang sekeliling dia sampai dia perlu lepaskan kepada orang lain. If you think it that way, it's so sad. Betul. Sedih tau sebenarnya. Jadi orang-orang yang kita rasa negatif ni, there's something. Mesti something yang jadilah hidup dia sampai dia jadi begini. Betul. Kan? Which I feel like kesian sangat. Kesian, betul-betul kesian. Maknanya dia punya nasib lagi teruk daripada kita. Betul. Tapi apa yang you boleh buat, you bagi harapan. Bagi harapan macam, dia kata I tak boleh. Dan sebab I pernah tahu. Irfan, orang kata I tak layak jadi host. And I confront orang tu. Kawan I juga. Bila I tanya first time, you rasa I boleh jadi host tak? Masa I jadi custom. You tak boleh lah, cara you pakai, you tak seksi, you badan gempal, apa semua kan. Okay. I jenis yang tak cakap direct tak, I macam senyap. Ya, pantang dicabar pula. Macam kejap. Dalam hati aku tak apa, kau tunggu sekejap. Kau tunggu. I punya, kalau I cakap, okay, kau tunggu kejap lagi. Kau tunggu kejap lagi. Macam Higan tadi kat luar cakap dia star dia lebih tinggi. Okay, tak apa, kau tengok kejap lagi. Malam ni juga aku tunjukkan kau. Dia saya rasa wanita kurang sifat itu. Ya, betul. Sifat yang jangan laju mulut, tapi laju dengan result yang you tunjuk. Tak apa, biarkan mereka kata apa-apa. Betul. It's better to play the fool while you slowly building your whatever you need to do behind. So dalam kes saya main game. Saya bukan senang. Saya nak beli PC, saya pakai duit saya sendiri, saya kerja tau. Saya kerja, semua kerja saya dah buat. F&B, saya jadi cashier, saya jadi mop lantai, saya pernah kerja kat Genting sebagai sekretari untuk vice president masa tu kat sana. Okay. Lepas tu saya pernah kerja juga, kerja kedai makan. Apa yang semua saya dah buat. Jadi promoter. First time saya belajar bercakap, saya jadi promoter yang kerja weekend tu. Time nak SPM lagi. Betul. Sebab nak kumpul duit beli laptop sendiri untuk belajar time you. Semua benda I really hard earn everything myself. Alhamdulillah. Saya tak pernah minta tolong mak ayah saya. Sebab arwah abang saya sakit. Arwah abang saya kanser. Okay. So duit banyak pakai. Lepas tu saya study overseas pula. Ya, sangat faham lah that time. So arwah abang saya dah meninggal dah. Yelah sebagai kanser anak. Lah penyakit paling mahal kat dunia sebagai anak, sebagai adik.
Time tu dah kesian cucu lah kan. Saya 5 beradik bang. Arwah abang saya sakit. Kakak saya nombor 2 OKU. Kakak nombor 3 saya study overseas juga. Saya kena jaga akak OKU saya kena jaga arwah abang saya time sakit, saya kena jaga adik bongsu saya lagi. Saya bangun 5 pagi everyday masa form 5. Tahu SPM Saya ambil 13 subjek. Dengan bangun 5 pagi, masak untuk family saya, buat bekal ayah saya untuk dibawa pergi kerja. Kena jemur baju, balik daripada sekolah kena pergi pasar, nak kena beli barang nak masak. Lepas tu tolong mak saya photostat barang-barang, dia nak pergi tuition, nak ajar tuition, nak kena hantar adik saya tuition. Saya nak kena pergi tuition, nak hantar dia orang pergi mengaji. Saya kena pergi kebun lagi bagi makan anjing, ada anjing jaga kebun. Dengan pokok nak tengok ada buah ke tak, durian dan sebagainya. Nak kata pasal orang luar bandar, saya ni orang Pahang. Saya tak pernah jejak KL sebelum ni. Okey. Bila saya first time dapat sedikit peluang untuk kerja dalam e-sport ni, first time saya datang KL dengan RM50 je bang. Tanya dia masa tu. Rumah tu, rumah lelong. Ayah saya beli dengan duit yang ada sebab jual rumah family. So dia belikan satu, sebenarnya kat cyber rumah tu. Okey. Alright, dekat je. Masa tu, suami saya yang sekarang bersama dengan adik saya, sebab kenalah bertiga kan, bahaya bertiga berempat, kadang-kadang ada kawan datang kan. Tolong teman tidur kat situ first week dekat rumah cyber tu. Ada satu tilam yang dah lama, elektrik tak ada. Sebab rumah lelong. Iyalah. Elektrik tak ada, air tak ada. Bayangkanlah dalam gelap tu semua benda macam mana dengan RM50 je. Faham. Dengan PC tak ada. Sebab tu cucu tu dia angkat sekarang ni. Sebab Oh ya ke? Saya dia angkat, maksudnya itu perjalanan cucu ketika cucu punya career. Bukan ada orang dengki, baik dengki tu memang akan ada. Itu tak boleh nak buat Tapi apalah. rezeki yang melimpah ruah tu disebabkan sebab yang cucu dah help family first. Before you going to Alhamdulillah. Mesir. And then kat Mesir pun cucu tak lupa daratan. Cucu still help the community. Nak lupa daratan macam mana, duit tak ada nak keluar. Kita Yalah. duduk rumah lah banyak. Still help the community, organize something on. Dan setiap orang akan belajar daripada cucu that time. Kan? Ilmu-ilmu tu, macam tu kan. Cucu dah bantu orang. Orang pun happy. Cucu pun dah entertain orang, hiburkan orang. Apa semua. So you sorot you punya kesedihan untuk you hiburkan orang, untuk you rasa lega. Right. So sebab tu you sekarang ni you sampai di tahap yang inilah. You mampu. Nak makan apa pun kita mampu beli. Tak juga. Tak mampu lagi. Sebab saya banyak buat benda kejamal lah kot. Sebab saya kadang-kadang nak charge orang pun macam biarlah, tak payahlah. Saya Itu jenis akan yang malas. dihitung juga cucu. Apa yang boleh tolong saya tolong Yes. je lah macam tu. So cucu, kita pun dah out of sorry lah time. saya. It's okay. Mungkin cucu kita buat session lain nanti, insyaAllah. Kita boleh bagi lagi. Cukup je. Alright. Kau mungkin ada program lain di program Nadi Isukan, program lain. So terima kasih banyak-banyak cucu sudi hadir pada hari ini. Terima kasih Nadi. Hari ini episod ini orang kata kan. Terima kasih sudi jemput. Saya ni segan orangnya. Alright. So cucu, pandanglah kamera kan. Ya, Kamera tengah pandang, tu kan. pandang. Kamera tu kan. Pandang awak. Kamera. Lawak tengah feeling kan. Kamera. Terima kasih semua menonton ataupun yang menonton pada hari ini. Inilah cucu. Inilah orang penting dalam kita punya isukan, industri isukan kita. Thank you so much yang mana yang menengok cucu. Buat peace sikit. Alright. Okay, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.